sepanjang berkelas yang berlangsung, yang saya nampak yang saya belajar sangat banyak, dan bahasa yang digunakan sangat simple, sangat mudah difahami. Dia tak pakai bahasa yang bombastik untuk macam nampakkan kita ni belajar saham yang susah, tapi coach berjaya sampaikan sejak itu saham ni mudah, simple and just a direct forward, bukan dia macam kita kena faham banyak benda. Saya bekerja dan orang rumah saya pun bekerja juga. So kami ingat nak jadikan saham ni sebagai untuk buat extra income, buat tambahan lah, untuk bayar duit utilities. So setakat ni saya dah mula trade, orang rumah saya masih belum lagi trade. So saya dah trade dengan taktik coach ni. Saya dah belajar macam mana nak ambil profit dan macam mana nak cut loss, and dengan cut loss ni kita tak rugi terlalu banyak, and saya boleh kata win rate saya lagi tinggi daripada saya loss. Kalau saya buat kajian waktu malam, dan pagi saya akan letak alert. So apabila alert berbunyi, itulah tanda dia untuk kita tengok. Coach saya sangat konsisten, seperti coach cakap dalam live, coach cakap dalam TikTok, dalam mana-mana, kita hanya pakai satu taktik, iaitu SNR. Itu sahaja satu taktik yang kita konsisten. Pro dia adalah bila kita fokus satu teknik, kita lagi cepat menguasai teknik tu, sebab kita tak perlu belajar terlalu banyak, kita fokus satu teknik sampai kita kuasai teknik tersebut. Tak perlu kita dah tukar-tukar. Saya sangat. Yang ni pun is a benefit belajar dengan coach. Ke percentage paling besar saya dapat 18%. Dan jujur, saya memang menggunakan modal yang kecil. Macam coach ni cakap, saham ni bukan untuk orang yang ada modal yang besar. Even kalau kita ada modal kecil pun, kita boleh bersaham. So dengan ini, coach dah membuktikan dengan taktik yang coach ajar, kita boleh buat profit. Saya introduce saham ni pada orang rumah, dan saya introduce orang rumah saya untuk belajar dengan coach instead of belajar dengan coach saya. Sebab bagi saya, coach punya bahasa sangat-sangat simple.